Doktor, betul ke bermain dalam salji boleh membuatkan kita buta? Ya, jawapan dia betul. Jom kita tengok. Apabila kita berada dalam salji ataupun di tempat yang berair dan mempunyai matahari yang kuat, tengok ya, macam atas ni direct sunlight, kita memang ada risiko untuk mengalami kebutaan. Ini adalah akibat UV light yang terpantul daripada salji ni. 80 ke 90% UV light akan terpantul pada mata kita dan menyebabkan sunburn pada bahagian kornea mata, menyebabkan fotokeratitis. Okey, apa yang anda akan rasa adalah mata anda kabur dan mengalami rasa ada macam pasir-pasir dalam mata. So, apa kita boleh buat untuk mengelakkan hal ini dari berlaku? Kita perlulah memakai cermin mata yang akan block 90% of UV light. Dan sekiranya anda tidak berbuat demikian dan telah mengalami simptom, anda bolehlah duduk di dalam bilik gelap. Apabila balik ke hotel, duduk dalam bilik gelap, ambil benda yang sejuk, letakkan pada mata anda dan tuamkan dengan benda yang sejuk, dan kemudian titik ubat pelembap mata pada mata anda. Sekiranya simptom itu masih berterusan, dapatkanlah khidmat nasihat daripada doktor mata anda. So, saya harap itu bermanfaat untuk semua. Jadi, sekiranya anda datang ke tempat yang bersalji seperti ini, jangan lupa pakai spek mata hitam untuk protection mata anda untuk mengelakkan snow blindness.